Terima kasih diucapkan kepada semua peserta atau warga Kota Damansara yang turut serta dalam menjayakan program ibadah korban di Pulau Keri bersama kumpulan orang-orang asal Pulau Keri. Dan inilah dia yang kita katakan yang mana surau Pulau Keri ini menjadikan satu surau angkat daripada Masjid Kota Damansara, dan juga agihan daging-daging ini kita agihkan berkongsi rezeki dengan penduduk asal kampung Pulau Keri, iaitu kampung Sungai Kurau Pulau Keri. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua peserta-peserta korban dan semua yang menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. Dan tidak lupa juga untuk kita sentiasa saling berkongsi rezeki dengan kaum muslimin yang lain. Terima kasih sekali lagi diucapkan.